Assalamualaikum guys. So, nak tanya satu soalan. Agak-agak 100 meter lumba lari kan, paling laju manusia boleh capai berapa saat Boleh tak 100 meter manusia lari 2 saat sampai? Tak boleh kot, mustahil kan. 3 saat pun mustahil. Lain lah kalau jadi Ultraman ke jadi Ant-Man, boleh besar kan, 2 langkah boleh capai 100 meter kan. Tak boleh. So tuan-tuan dan puan, sebenarnya keupayaan manusia ni terhad. Eva percayalah, katalah pada zaman akhir zaman nanti kan, pada tahun ke-3000 kan, Eva percaya yang lumba lari kan 100 meter tu mungkin paling laju pun mungkin lah 8 saat kan. Lompat jauh katalah 20 meter, lompat tinggi katalah 3-4 meter kan. Sebenarnya tuan-tuan puan, pada satu hari nanti kan, manusia akan sampai tahap maksima dia kan. Kalau anda lihat Usain Bolt pun dia cipta rekod 100 meter pada tahun 2009 dulu dengan kelajuan 9.58 saat kan, yang mana hingga kini masih belum dapat dipecahkan oleh mana-mana individu lagi sejak tahun 2009 hingga kini. Noah Lyles pun baru-baru ni kan 9.89 sahaja kan, tak dapat pun 9.58. So tuan-tuan puan, cerita dia kan, satu hari manusia akan sampai lah tahap yang mana maksima keupayaan dia dalam semua hal. So dalam arti kata lain kan, pada tahun 4000, tahun 5000 kan, Guinness Book of Record tu takkan dicipta lagi lah kan. Semua benda dah dicipta sebab keupayaan manusia dah sampai ke tahap maksimum kan. Anak cucu cicit piut kita kan, kalau nak lari 1 meter pun alah, paling laju pun 8 saat je. Macam tu lah cerita dia kan. So itu je dah menunjukkan yang satu hari dunia akan kiamat lah tuan-tuan puan. So cerita dia tuan-tuan puan, dalam hal ni kan, Malaysia kan barulah sampai level 10.38 Watson Yambek, 10.28 Khairul Hafiz Jantan kan. Sekarang ni Azim kan 10 berapa lah kan, tak sampai lagi 9.58, jauh tu tuan-tuan puan kan. So Malaysia tak pernah lagi sesiapa yang dapat pecah 10 saat punya, bawah 10 saatnya kelajuan 1 meter kan. So dia umpama apa tak tuan-tuan puan, dia umpama negara. Kalau negara tu dah sampai maturity dia kan, dia dah membesar, dia dah matang, begitulah cerita dia. Macam Malaysia dia masih muda dan mentah sebab masih lagi banyak ruang, masih lagi banyak peluang, masih banyak lagi tanah yang belum ditanam, masih banyak lagi tanah yang belum diusahakan kan, masih banyak lagi benda-benda yang harus diperbarui, yang harus diperbaiki untuk dia jadi ke tahap yang maksima tu tadilah. Alright tuan-tuan, sesuatu untuk difikirkan. So kalau semua rekod-rekod telah dicapai, agaknya dunia akan kiamat lah kot kan. Alright tuan-tuan, tu je. Assalamualaikum, bye.